Alright, so as you guys can see, aku dah pun sampai dekat area padang. Kejap lagi kita akan start training dengan Wan. So, sebelum kita tunggu dia, apa kata kita pakai boot dulu. Kita siap-siap dulu, get ready for the session. Let's go! Banyak Wan barang? Jawab. Boleh lah, 30 minit lah. Sebab jam lagi. Jom. Dari Gombak lah. Dari Gombak. Terangkan je plan hari ni. Hari ni punya training plan training session, which is first aku memang nak fokus on technical lah. Technical, which is like macam passing, kau punya first touch apa semua. And first is untuk training skill intro, which is kita nanti aku akan buat, and aku akan buat all the demos apa semua tu kan. But the the main focus kita ni lah, teknik lah. So like tak ada berlari sangat ke apa, tak ada, semua ball related saja. Alright. Alright, so masa record ni tak perasan pula mikrofon kita orang tak bunyi, but it's okay. So kita mulakan dengan warm up dulu, bagi panas dulu badan, baru boleh start session. First drill yang kita orang lakukan adalah juggling, timbang bola dalam masa 5 minit ke 6 minit macam tu. Moving on to the next drill, which is one touch passing. As you guys can see, kita orang cuma lakukan one touch saja dalam drills ni, and make sure bola tu tak bounce ataupun fumble, and every pass must be firm. Next, first touch away from opponent. Macam korang nampak, first touch kita orang mestilah jauh daripada cone ni. Imagine that cone is your opponent. Drill yang seterusnya ni pula, Wan namakan dia house passing. Sebab Wan cakap susunan marker dia ni nampak macam bentuk rumah. Touch. One touch juga? 2 touch. Okay, 2 touch. Tunggu sampai aku bagi, and then first touch away. Bagi balik. Bagi tengah balik, first touch away. I see. Bagi balik. And then now, last one. Sabar. Okay. Sampai dulu. Alright. Alright, this one 2 kali. Buka. Bola. First touch away. Now bola. First touch away. Okay. Stop. Right. Touch. Yes. Yep. Yes. Yep. 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 Yes, ball. Yep. Yep. Buka yang macam ni. Dia buka tapi dia kelakar. Dan. Yep. Ready. 2 touch. Perfect. Ready. Come. Go. Dan. Ready. Go free. Come on. Go. 1 touch. Okay. Last one. Well done. Done. Last one. Lagi. Okay, go.
Last drill ni lebih kepada real game situation. Wan nak praktikkan aku facing the real opponent and how do I react. Yep. Yeah. Alright, so as you guys can see right now, aku tengah edit video baru aku. And lepas settle edit video ni, tinggal sikit je lagi. And then kita boleh post. Lepas tu nak pergi makan ayam gepuk. Lepas makan ayam gepuk kejap lagi, aku nak pergi pick up boot baru aku. Nak tahu boot apa and dekat mana kau ambil? Kena tunggu lah lepas ni. Asal pakai macam ni? Ha? Asal pakai macam ni? Style apa? Kau pegang tak kanan nasi dia? Kau practice kan? Ha? Kita dah sampai kedai dia. Jom. Jom masuk. Let's go. Yay. Lahir kat sebenarnya? Ya. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Okay. Ini settle. Alright. Wah. Banyak kenyang kan? Daily. Apa yang 800? Besok petang Ibu. Oh. Sekarang tengah tengok tiket flight kita nak pergi ke mana? Next video guys. Borak. Semua next video. Licik guys. Ambil boot sudah. Nak ambil apa lagi? Ambil budak ni le. Macam biasa man. Settle. Alright, so aku baru balik daripada Project Sports Ampang and this is what I got from the store. Wah. Jom aku tunjuk korang barang apa yang aku dapat hari ni. Dua-dua dari brand Ortus 8. Yang ni running shoes. Yang ni football boots. Edition Faisal Halim punya. So let's take a look. Jeez. Look at the color. Look at the color, bro. Alright. Another one. Faisal Halim. Oh, ni jangan cakap lah colour dia. Look at that, bro. Sheesh. Memang cantik betul colour dia. Tengok ni, ada punya apa pun. Lembut je guys. Dah apa, malam ni kita makan nasi tomato. That's a wrap, that's a wrap. Gambar clear ke apa benda tak tahu lah. Nanti dah pakai tu. Nampak pasti sihat. Tak ada orang nampak. Tak saya nak. Dah makan ubat tu dah tak kuat dah. Dah tahan.